Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahratul Fadila binti Muhammad Fabila. Nombor matrik A22HP0309 daripada Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam Universiti Teknologi Malaysia. Pada hari ini saya akan membincangkan ataupun menerangkan tentang kategori media pengajaran yang akan digunakan dalam pendidikan. Media pengajaran terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama adalah berdasarkan modaliti dan tahap teknologi, dan yang kedua pula adalah berdasarkan ciri penghantaran. Contohnya adalah seperti berikut. Jadi saya akan menerangkan dahulu kategori media yang digunakan berdasarkan modaliti dan tahap teknologi. Yang pertama adalah audio media. Audio media adalah antara salah satu media pengajaran yang menggunakan audio untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Sebagai contoh, seterusnya jenis yang kedua pula adalah visual media yang menggunakan sesuatu gambar ataupun grafik untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Sebagai contoh, seterusnya kita beralih kepada jenis yang ketiga, iaitu audio visual media. Audio visual media merupakan media pengajaran yang menggunakan dua elemen, iaitu bunyi serta visual untuk meningkatkan kefahaman serta keterlibatan pelajar. Sebagai contoh, seterusnya jenis yang keempat pula adalah manipulative media. Manipulative media merupakan media pengajaran yang menggunakan objek 3D. Pelajar boleh menggunakan secara praktikal di mana-mana sahaja. Sebagai contoh adalah simulasi haji dan umrah serta seterusnya yang kelima adalah jenis yang terakhir, iaitu digital ataupun interactive media. Media ini berasaskan teknologi yang membolehkan pelajar untuk berinteraksi secara aktif dengan kandungan. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi Kahoot ataupun Quizizz semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Seterusnya kita beralih pula kepada kategori yang kedua di dalam media pengajaran, iaitu media pengajaran berdasarkan ciri penyampaian. Ciri yang pertama adalah synchronized versus asynchronous. Synchronous adalah media yang digunakan untuk pembelajaran secara langsung. Sebagai contoh, guru menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet di mana guru dan pelajar dapat berinteraksi secara langsung, iaitu real time. Seterusnya, bagi asynchronous pula adalah ia adalah media yang boleh dibuka pada bila-bila masa di mana-mana sahaja. Sebagai contoh, guru merakam perbualan ataupun pengajaran yang telah dibuat dan pelajar boleh akses pada pengajaran tersebut pada bila-bila masa. Seterusnya, ciri yang kedua pula adalah static versus dynamic media. Static media adalah media pengajaran yang tidak bergerak. Sebagai contoh, buku teks pengajian Islam. Dan bagi dynamic media pula adalah satu media pengajaran yang bergerak, yang mempunyai audio dan visual. Sebagai contoh, video simulasi berwudu. Seterusnya, bagi ciri yang terakhir, iaitu ciri yang ketiga, mass media versus personalized media. Mass media adalah media pengajaran di mana ia dapat menyampaikan sesuatu pengajaran secara sekaligus pada ramai orang. Sebagai contoh, menggunakan aplikasi Didik TV dan juga radio